Halo, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam Madlibs, konten Madlibs yang terbaru. So ni compilation Baby Pian dengan Ricky juga ada tambahan dengan video-video baru ke hadapan tu. Anyway, for all the supporters yang terus menyokong, terima kasih aku ucapkan dan aku akan teruskan buat video ni. Dan pada peminat-peminat GTA Malaysia juga, terima kasih kerana menyokong. Sebab GTA Malaysia ni agak berbeza. Kau nampak tu ada KLCC, KLCC pula. Kita ada KL Tower kan. Kita ada KL Tower dan KLCC setakat ni. Dan banyak-banyak lagi bangunan yang akan ada dalam GTA Malaysia ni. So teruskan support. Thank you, like and share. Take care guys. Assalamualaikum. Atuk ceritalah macam mana Atuk boleh kenal nenek. Oh, masa tu tahun 2019. Time tu Jepun datang tanah Melayu. Diorang datang sini nak cari selipar Jepun. Tapi yang Atuk pelik, diorang kutip tai kambing makan. Diorang ingatkan tu Pearl Cool Block. Saya nak tahu pasal nenek. Terlupa pula. Macam ni cerita dia. Nenek kau dulu jual nasi lemak. Atuk bagi pick up line. Atuk cakap, nak nasi lemak satu, tak nak kacang, tak nak timun. Yang saya nak cuma awak. Budak-budak sekarang mana tahu pick up line. Yang diorang tahu gelik 24 jam macam tak ada maruah. Kenal kat mana? Dekat TikTok. Kiki malam tadi pian mimpi Norman Hakim. Kenapa kepala aku terkulai Johor? Ricky. Ya, saya tahu awak McDonald, tapi saya nak Pizza Hut. Tolonglah saya callkan dia ke apa. Tolonglah, tak boleh tolong apa? Anjing. Ya Allah, baby pian, kenapa kepala kau londek? Itulah banyak sangat makan otak-otak kan, otak kau dah berat. Tolonglah hantar aku pergi hospital. Boleh, tapi biarkan aku selesaikan kerja aku dulu. Sabun dah lama terbiar tu. Time-time macam ni pun kau masih nak main sabun. Mana kidang kau? Aku nak basuh baju lah, apa kau fikir ni? Otak kekuningan. Maafkan saya Encik Rahman. Encik Rahman hanya boleh hidup dalam 5 apa doktor cakap? 5 tahun, 5 bulan? 4, 3, 2, 1. Kenapa doktor tu tak bius sebelum operate aku? Alahai kau ni, nama pun operate. Kalau kau bius tak rasalah perit. Tumpang tanya Coach Kamaruzam Nama saya Mutalib. Sikit lagi nak betul. Coach, saya nak tanya sikit, kenapa tak bagi baby pian main? Bukan saya tak nak bagi dia main, tapi saya takut budak-budak keliru. Mana satu bola, mana satu kepala baby pian. Berani kau kutuk kepala baby pian. Yang tu kereta kau kan? Yang tu bukan keliru, yang tu kelisa. Itu bukan kereta saya, itu kereta Fasha. Kalau awak tak percaya, cuba awak sandar. Baby pian, masuk. Baby pian, ingat 3 benda yang aku ajar kau semalam tu? Kukus grill panggang. Baby pian, kau okey tak? Ya Allah, cepat call Food Panda sekarang. Aku nak tengok AS. Okey, you sakit apa? Saya demam doktor. Asyik demam saja, tadi orang sebelum you pun demam. Tension lah. Saya sakit perut. Kalau sakit perut boleh, jangan tiru orang tau. Doktor sengaja balut kepala kau. Dia cakap dia menyampah tengok rambut kau. Apa benda ni? Tadi aku saja je pergi tandas perempuan, sekali tengok dalam jamban ada budak ni. Orang tu lupa flash rakut. Bau apa ni? Ni klinik ke loji tai? Kelakar awak ni, ada ke loji tai pula? Tadi ada seekor kucing serama, dia cari beret, dia berak. Lepas tu, cair. Cair, macam saya tengah tengok awak ni sekarang, cair. Saya Ricky. Salam. Saya Syasha, suka vitagen color putih. Awak sakit apa? Oh, kaki saya kena jahit. Semalaman di kat laut terpijak anak pari. Mak pari marah, tikam guna pisau rainbow. Aloh, ciannya dia. Ricky, saya balik dulu ya. Sebab time-time macam ni, Bangla jual aiskrim lalu depan rumah. Baik-baik, accident. Bagi pakcik nasi kerabu satu air, nak air wuduk ya. Pakcik, berapa kali saya nak cakap ini klinik haiwan, bukannya warung nasi kerabu Kak Wan. Kenapa awak ajak saya pergi sini? Makan takoyaki cecah kaya. Sudi tak awak jadi girlfriend saya? Messi berasal dari Argentina, tapi kita ni sama jantina. Indahnya ciptaan Tuhan. Mana? Ni lawak yang aku bagi tahu kau yang dia jogging sambil makan cak kuih tiaw tu. Aku jatuh cinta lah. Mudah betul jatuh cinta. Nafsu anjing. Tukar white macam tukar panty liner. 100 view. Apa yang 100? Mestilah 100% mencintai dirimu sayang. Apa kata kita couple? Saya dah couple dengan kucing. Gong si pacai. Gong si pacai. Ricky, kau ni kalau nampak kucing je menggelabah payudara. Sabar ni baby pian ni. Mana ada kucing yang bulu dia 9 helai je bodoh. Tapi yang peliknya majlisnya bertema makan kucing. Tengok muka baby pian dia buat apa. Dah lah, tetamu semua dah bagi makan friskies. Mama baru balik dari kenduri Haji Draman. Kan anak dia kahwin. Dia ada bagi telur pindang tak? Woi, kau ingat kau pengawas ke nak rampas-rampas? Pemadam dengan kismis yang dia bagi. Dan kali bagilah Yasin. Tak pun lan pet-pet. Siapa tu? Dek, botak-botak. Sorry tau.
Sorry makan kari lah. Kau tahu tak ni derun? Kau dulu lahir normal ke sizzling? Kaki kau bedung ke tak? Takkan tak kita main bola? Kepala aku punya besar pun kau tak nampak ke? Oh my god. Marilah main mainan saya. Kayu sugi atuk kau ke? Kayu sati boleh buat awak ketawa tengok Amalina. Dah ya pun dia jadi benda dia. Amalina. Janganlah. Amalina. Ama apa? Kau dah parat kerja parit. Silakan lawan ni. Nama saya Ramu. Anak lelaki kepada ibu dan ayah saya. Oh Ramu. Saya Pian. Hari ni kita belajar membawang. Korang nak tahu tak? Aku dah ada kawan baru nama dia Ramu. Ramu kan dah mati. Dia kena bunuh. Dengar cerita hantu dia ada kat taman. Seharum bunga yang menggoda. Kenapa Ricky minum air kecing papa? Ricky tension lah pa. Couple masa tai pusing. Deepavali pula dia minta putus. Apa? Sabar. Semalam hari jadi dia minta kek tapi Ricky belikan cactus. Tiba-tiba dia minta putus. Lain kali Ricky cuba bagi fish cake. Madi masuk. Abang Madi dengan Maimun datang ni, cepat turun. Siapa jemput? Mak Madi kan baru meninggal jatuh skateboard. Apa salahnya dia datang rumah kita hiburkan dia? Okey, permainan pertama kita main teka siapa. Aku mulakan 10 saat dari sekarang. Sajat lembut. Aku tepung pelita. Faiz Roslan. Alif Syukri. Sebut yang gigi dia. Kotak saya dah penuh. Maimun. Hai Ricky. Tengah tengok apa tu? Maimun, awak ni cantik tapi kenapa awak kahwin dengan Madi kursi roda? Saya kan ada. Saya terima dia kerana hati, bukan kerana kaki. Kalau kerana kaki saya dah kahwin dengan Bigfoot. Itulah. Kalau nak diikutkan tak ada beza. Dia kaki lumpuh, saya berasal dari Kuala Lumpur. Salam cium tangan, berita terkini. Seorang warga emas ditemui mati oleh warga Perak, disyaki dibunuh oleh warga Gangsa. Sekian berita terkini. Handsome Ricky hari ni macam Hrithik Roshan. Siapa tu? Roshan aku tahulah. Mana ada Hrithik Roshan hidung besar tombol pintu. Sebenarnya Suhaila nak minta tolong Ricky jawabkan kertas SPM. Apa? Menyalahi udang-udang siut. Udang-udang tak salah, yang salah sotong-sotong. Tapi ada satu pepatah mengatakan bagaikan anjing melukut di tepi gantang, tapi lagi ganteng anjing si Ricky loh. Pepatah abah kau. Aku harap sangat tak kantoi. Hai Suhaila. Hai Billy, hai Zulkarnain. Weh awak Asyari, kau minum air apa pagi tadi? I guess. Memang gagal lah sebab huruf G. Aku minum avocado dapat A. Siapa telan air Leo dia mesti dapat lulus je. Kertas pertama adalah bahasa Melayu. Diwajibkan menggunakan kalkulator. Kantin tutup. Saya jual makanan. Ada soalan? Cikgu, saya ada soalan. Kau ingat aku kaunter pertanyaan? Sains bab 4 je lulus, yang lain semua gagal. Gagal? Ini semua mustaqim. Mustahil lah bodoh. Aku suruh kau daftar tadika kemas, bukan tadika selekeh. Oh my god. Kenapa budak tu berak kat situ? Budak tu pemegang pingat emas tak cara suka nekat berak dalam tin. Oh my god. Pelik-pelik je. Mana cikgu kau? Entah kat belakang kot. Weh, awak ke yang mengajar kat sini? Ya, saya Cikgu Tina. Siapa awak? Keunggulan cinta. Oh my god. Nama saya Ricky. Tengku Ricky. Kekanda kepada Baby Pian. Oh, Abang Yusofian. Maafkan saya sepatutnya kat dalam. Nama saya Betina. Panggil Cikgu Tina. Oh, Betina. Saya jantan. Alah, biarlah budak-budak tu main. Awak dah sampai? Mestilah nak dating dengan Cik Betina. Cik jantan kena datang awal. Kejap Sayang, saya pergi dulu tau. Okey sayang, jaga diri. Abang mau sambung berak. Tadi tak cebok. Siapa tu? Itulah suami saya, Zul Arifin Jamal. Sumbat dia dalam penjara, tuan. Kesalahan memainkan perasaan anjing adalah kesalahan berat. Ayah, orang titik mata pakai Aimo bukan Dynamo, kan dah buta. Manalah ayah tahu. Aimo, Dynamo, cik semua lebih kurang. Macam ni lah, biarlah Ricky jaga ayah sementara mata ayah nak pulih ni tau. Alah mama, kalau atuk berak siapa nak cebok? Ricky geli lah, mesti bontot dia berkedut. Ricky, jaga sikit mulut tu. Nanti mama belikanlah streka. Datuk, maaf saya mengganggu. Anjing yang Datuk order tu dah sampai, Datuk. Hai bosku. Hai. Dah tua-tua pun kerja sini. Tu bukan warga emas lagi, tu warga platinum. Bak kata pepatah, get to the safe zone. Boleh cakap Melayu tak? Ini bumi Melayu lah. Awak minum bia ke beli kat Giant? Amboi, ambil surat khabar baca untuk aku sekarang. Alur Gajah Perak, seorang ibu mengirimkan wang menggunakan santau. Ni mesti sebab ATM rosak. Sampai hati-hati halau Ricky dari rumah dia. Ingatkan sebab Ricky cebok dia pakai sabun sunlight. Rupanya dia cakap sebab Ricky gemuk. Boleh tolong Ricky tak? Takkanlah itu pun mama nak ajar. Pergilah follow IG Syamimi_Beauty_HQ. Diorang ada jual suplemen untuk kuruskan badan. Nama Demica, rasa mixed berry dan coklat. Bengkung pun diorang ada jual.